Morning. Baru balik di swap. Ambil angin jap. Ya Allah, akak tak ingat dah berapa lama akak tak pergi beli swap. Ni akak beli swap dekat taman rumah je, dekat bawah tu. Kat rumah ni. Ya Allah, penatnya. Taman tu dulu, akak rasa dia punya track dia tak cukup panjang. Tapi hari ni, 3. Panjangnya track tu. Dia punya perbezaan sangat besar ya. Tapi tak apalah. Just restart. Okay, lepas tu kan, tak tahulah kenapa. Sebab sebelum ni kalau pergi berjalan, brisk walking, tak payah breakfast pun. Tapi hari ni rasa pening. Tak tahu kenapa. Mungkin akak turun tangga. Sebab tadi keluar dari rumah, akak terus turun tangga 14 tingkat. Low impact kan. Turun tangga, lepas tu sambung jalan. Lepas tu masuk rang kedua, dia pening. Pening. Tak tahu kenapa. Sebenarnya tak ada apa-apa. Okay. So selamat dah sampai kat rumah. Lepas tu kan, sebenarnya masa turun tadi ada terlintas, wah hari nak makan nasi lemak lah. Sebab akak yang jual nasi lemak kat sini, sedap nasi lemak dia. Lepas tu nasib baik akak tetap niaga hari ni. Okay, selamat. Okay, take care. Akak nak siap-siap nak pergi kerja. Okay, bye. Semoga kita semua berjaya. Bye. Assalamualaikum.